Hello, Assalamualaikum korang semua. Hari ni saya nak review satu polisher yang dia daripada brand Packer. So polisher ni kecil macam ni dan dia menggunakan bateri. Okey, untuk dia punya bateri adalah 12 voltage. Untuk dia punya power 320 watt. Okey, yang ni kalau korang nak pakai santai-santai dekat rumah, korang nak buat sendiri, korang nak polish korang punya kereta, korang punya motor, korang boleh guna yang ni saja. Okey, jom kita tengok. Kat sini ada beberapa jenis speed. Okey, 1 sampai 6 dan dia punya switch dekat sini. So, kita nak tengok lah. So, yang ni saya pakai switch yang paling kuat, 6. Kita nak polish kat sini. Okey, yang ni kalau korang nak pakai santai dekat rumah ataupun korang ada rumah apartment yang tak ada plug tu kan, susah nak cari plug, tak boleh nak extension, korang boleh pakai jenis yang bateri macam ni. Okey, 12 watt. Okey, yang ni senang, korang nak guna satu tangan pun tak ada masalah. Ini nak bagi anak-anak buat satu kereta pun tak ada masalah. Diorang kan suka main-main, suka mencuba benda baru. Korang boleh je pakai yang ni. Okey, untuk korang yang nak dapatkan, terus saja datang ke Waris Machinery ataupun tekan link back kuning dekat bawah.